yang bersama setakat ini, alhamdulillah, bukanlah parti geng-geng merajuk PKR. Yalah, dia maksudnya malam ini Jumaat, dia lebih kurang hari kelima lah kan. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari lah genap kan. It's cross 18,000. 18,000. 18,000 dalam tempoh 5 hari. Dan I think at the rate things are going lah. Dia awal-awal tu memang dia melonjak lah 8,000 kan. Lepas tu dia biasalah. Dia FOMO kan awal semua nak register. Dia nak berebut nombor ahli awal kan. So aku kena jadi customer service untuk 1-2 hari ni kan menjawab. Ada orang tak puas hati. Saya dah register awal YB. Kenapa nombor saya corot? Kan. So dia awal-awal tu dia melonjak 8,000 the first 24 hours. After that it comes down and they stabilize lebih kurang 3,000 sehari lah. So at this rate, maksudnya genap seminggu sometime malam hari ataupun petang Ahad, saya rasa dia akan melebihi 20,000 anggota lah satu minggu kan. Yalah, saya ingat orang pelekeh lah. Orang kata apalah 20,000 pun nak bising semua. Tapi you and I ni kita dalam parti kan. Actually keanggotaan 20,000 orang dalam seminggu organik ni is actually bagus lah. Sambutan yang memberangsangkan lah. Sebab aku dulu Setiausaha Agong PKR, people forget kan. Sekarang dia dah, I don't know lah sistem online yang dia pakai ni yang macam dulu ke tidak, but sistem itu dibangunkan masa aku Setiausaha Agong. So I remember lah, and even masa kita masih lagi dalam parti, dalam PKR setahun yang lepas, I think 1 bulan kalau PKR dalam berapa 3,000 orang macam tu. Saya ingat kalau naik sikit time pemilihan. Tapi kalau normal dalam 3,000 4,000 macam tu lah. Saya ingat parti-parti lain pun macam itu. PAS pun dalam 4,000 5,000 sebulan lah kan. Jadi dan saya tak pasti berapa banyak parti-parti lain pula, bukan PKR je, UMNO semua ni, how much they update dengan JPN data. Sebab kadang-kadang yang dah meninggal so bila dia bercakap ahli 3 juta, ahli 1 juta, lepas tu satu antara parti, because benda ni semua hak parti. So kalau parti tak share ataupun tak ada declaration, mungkin orang tu 5-6 parti pun ada. Sebab tu yalah, selalunya kita orang buat lawak lah kan. Apa nama ni, kadang-kadang orang dalam PKR ni, dia lah dalam PKR, dia lah dalam 46, dia lah dalam UMNO kan, semua dia. Pilihan raya tak tahu dia undi siapa lagi. Dia lah dalam MIC kan semua. Jadi so kita dah lepas daripada 18,000 and then insyaAllah lah I think we cross 20,000. Whether or not the momentum continues tu terpulang kepada kami lah untuk pastikan membership drive itu berterusan kan. So yang penting yang kita berdebar-debar lah sebenarnya dalam 5 hari ni, sebenarnya kita nak tengok racial breakdown dan background dia. Sebab ni parti orang bandar, parti bukan Melayu, parti bukan Melayu ke, parti orang bandar. Dan kalau ikut detractors yang penyokong-penyokong PH ni, yang kutuk kami ni, kata dia orang ni sebenarnya bukan dapat sokongan Melayu pun, dia akan hanya memecahkan undi PA dan dia target urban seat yang bukan Melayu pun dengan harapan pengundi Cina akan menyokong dia, sedangkan dia tak membantu pun untuk melemahkan PN ataupun UMNO kan. So I was quite apprehensive lah nak tengok the racial breakdown tu kan. Surprisingly kita mula dengan racial breakdown kan, selepas 5 hari 18,000 orang lebih kan. Melayu 62%, China 15%, India 14%, Bumiputra Islam Sabah Sarawak 4%, Bumiputra bukan Islam Sabah Sarawak 3%, lain-lain 2% kan. So kalau you tengok ni, dia sebenarnya mirip kepada demografi rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia Melayu campur Bumiputra Islam Sabah Sarawak about 68%. So kita kalau campur ni about 66. Chinese lah yang dia selalu macam ni lah. Chinese selalunya dia tak banyak yang menyertai parti politik. Jadi PKR pun macam tu. In fact PKR kalau nak bandingkan setakat ni lepas 5 hari racial breakdown bersama dengan PKR dari segi percentage,
Bersama lagi closely resemble population rakyat. Sebab PKR, Melayu I think is about close to 50% or even lower, about 40% plus. Yang besar overwhelmingly ialah sebenarnya India. Almost 30%. And Chinese below 10%. Oh, sikit je. Kan. Tak tahulah, at one point PKR was the biggest Indian party in Malaysia. Actually, Bigger than MIC. Bigger than MIC. Kan. Jadi so I was very happy lah tengok racial breakdown dia. Maksudnya dia melambangkan demografi rakyat lah kan. Tapi kawasan. Dan sebelum itu party breakdown ni yang penting. Former party. Former party. Berbeza dengan parti-parti lain. Masa kita design digital membership tu, kita dah melalui pengalaman dekat PKR. Masa tak kuat ni, tak ada orang pun yang nak datang dekat dengan Bersama. Kalaulah ditakdirkan satu hari Bersama ada kuasa, sama ada di peringkat negeri ke ataupun kalau diizinkan di peringkat persekutuan, berduyun-duyun ex-parti lain masuk daripada UMNO ke PAS ke, especially PKR semualah semua tu kan. Dan macam Nick kata, tradisi parti di Malaysia ni, masalah mereka ialah dia simpan data tu kepada mereka, jadi dia tak maklumkan parti-parti lain yang dah, sebab dia tak pernah tanya parti sebelum itu. Sebabnya juga ialah budaya politik yang ada kat Malaysia. Bila ada pemilihan saja, dia akan cuba bawa parti-parti lain masuk. Kalau PKR zaman-zaman dulu kan, awal dulu, kalau di Terengganu, itu antara sebab aku selalu ada bergaduh dengan sebahagian pimpinan PKR awal-awal kat Terengganu. Sebab dia pakai ayat, dan aku rasa baru-baru ni pun masih lagi berlaku macam itulah. Dia pakai ayat, tak apa, register saja ahli PKR, you continue jadi ahli PAS, tapi register PKR supaya masa pemilihan nanti you datang, nanti kita kautim lah. Ni macam duit. Message kat Pandan tadi lah. Makan kan. Jadi sebab tu PKR di Terengganu daripada awal tu lemah. Sebab sebenarnya yang orang yang masuk tu sebenarnya orang PAS, dan dia tak pernah relate dan dia tak join PKR pun. Tapi dia, okey lah, aku pergi masa mengundi tu, aku dapat apa, aku dapat lah kan. Jadi sebab itu saya rasa kita parti yang pertama yang bukan saja dalam sistem sekarang, tapi dalam perlembagaan pun memang kita draft begitu. Dia kena isytihar kalau dia pernah masuk parti lain, parti apa. Dan dia kena isytihar jawatan dia kalau dia ada jawatan. Dan kalau diketahui dia menyertai Bersama tapi dia tak isytihar, keahlian dia tergugur secara automatik. Itu yang perlembagaan yang kita draft lah. So because of that, we have the capacity to know daripada parti mana semua. Sebabnya rancangannya ialah lepas ini, tiap-tiap bulan kita tulis kepada semua parti-parti ni, ini anggota-anggota kamu, senarai satu-satu, IC semua yang telah menyertai Bersama, sila gugurkan keahlian mereka daripada parti kamu. So we have it kan. Dan dia menjawab banyak perkara, maksudnya it's very encouraging lah, memberansangkan Jadi daripada 18,000 orang yang setakat ini menyertai Bersama kan. Bismillah. Yang atas pagar tidak pernah menyertai mana-mana parti, lebih kurang 46%. 46%. Hampir separuh. Tak pernah sertai apa-apa. Jadi ini belum apa-apa lagi menjawablah yang Nick kata tadi, yang Bersama setakat ini alhamdulillah bukanlah parti geng-geng merajuk PKR. Ini ialah parti yang appeal paling besar ialah kepada pengundi atas pagar yang memang yang sebelum homeless ini homeless. Homeless yang sebelum ini malah ialah I think ialah saya agak touch lah, terharu kerana Nick pun ada cerita dia, saya pun ada cerita dia. Maksudnya mereka ni tak pernah minat politik. Dan ataupun kalau tu dia undi tapi dia tak ada nak jadi ahli. Bila saya sebut tak minat politik tu, maksudnya dia mengundi tapi dia tak pernah merasakan yang dia nak join parti politik lah. So itu kumpulan yang paling besar, 46%. Kedua PKR 29%. Okey ya. Now, yang lebih mengejutkan, kita ingat Bersama ni lah hipotesis yang orang biasa ingat,
Dan yang ini penting terutamanya pengundi-pengundi bandar, Melayu bukan Melayu, kerana serangan terhadap Bersama ni nanti dan sekarang sedang berlaku ialah parti ni pecah undi. Dia bukan ada bawa anything new to the table, sebabnya ialah yang Melayu yang sokong PN dan BN, mereka akan kekal sokong PN dan BN, you know. Bila kita kita dah tengok data yang disenfranchised voters ni kan. Dan kita dah tengok sebenarnya sokongan Melayu kepada BN, PN dan PH tu sebenarnya semakin menurun. Yang makin menaik ni ialah disenfranchised voters kan. Dan setakat ini ada early validation lah. Kerana PKR ialah 29%. Guess parti nombor 2 paling besar yang anggotanya masuk bersama. Parti mana? UMNO. UMNO 6.3%. Parti ketiga paling besar? Melayu juga. Melayu. Tak, is PAS. Melayu juga. Melayu juga kan. Kemudian parti keempat paling banyak masuk bersama, bekas parti dia Amanah 2.5, Bersatu 2.5, Muda 2.2, DAP 1.3, MIC 1.3, MCA 1.1. Satu kumpulan yang besar ialah parti-parti kecil yang lain yang kita tak namakan, semua tu letak parti lain-lain di Semenanjung 2.6%. So kalau ikut rankingnya paling banyak PKR, kemudian UMNO, kemudian PAS. Ini yang meninggalkan parti masing-masing masuk, kemudian parti-parti lain, and then you have Amanah, Bersatu, Muda, DAP, MIC, you know, and then adalah Warisan, Gerakan, JRS, UPKO, tapi kecil-kecil semualah. Termasuklah PSM, tapi tak banyak lah, 0.1%. Okay, ya? Coming back to this. So PKR 29%. Tapi kalau kita campur yang parti-parti Melayu, maksudnya yang UMNO, PAS, Amanah, Bersatu kan, 6.3 campur 2.6 itu 8.9 9% lah, 9% kan. Kemudian Amanah campur Bersatu 2.5, 5%. So itu dah 14. And then yang parti lain-lain Semenanjung tu 2.6% lah. Kita katalah ambil lah separuh lah kan. So maksudnya lebih kurang 15%, you know, 14% plus 1.3, about 15% daripada keanggotaan bersama selepas 5 hari ialah daripada parti-parti Melayu yang lain. Bukan parti multiracial. Bukan parti Melayu. Ini semua anggota Melayu ni. Maksudnya ada validation bahawa setakat ini hipotesis yang undi Melayu yang fragmented ini boleh kita consolidate bila kita menawarkan tawaran baru kepada pengundi Melayu yang walaupun parti berlainan, memang ada segmen yang disillusion. Dalam UMNO pun ada, dalam PAS pun ada, dalam Bersatu pun ada, dalam Amanah pun ada, apatah lagi dalam PKR lah. Dan yang last kali ialah, yang ini pun sangat membimbangkan saya awal-awal lah. Sebab paling susah ini ialah untuk macam mana kita nak dapatkan orang muda untuk aktif dalam politik lah, jadi anggota parti kan. So age breakdown daripada yang 18,000 anggota selepas 5 hari itu, kumpulan paling besar ialah millennial lah. 40.8%, 41%. Now millennial ni is actually quite interesting sebab Nick ialah permulaan millennial, 82 kan. So you are group yang paling lama. Dan you perhaps millennials yang merasai reformasi ni tak ramai. Tak. Because masa tu kita je budak gila. Sekolah. Gila. Kan? So maksudnya walaupun millennials ni tak melalui zaman reformasi, zaman tu semua, millennials yang paling banyak menyertai lah, 41% lebih kurang. Kumpulan kedua understandably Gen X lah. Sebab the hypothesis ialah kalau orang yang betul-betul idealis sebab reform ni sepatutnya Gen X. Sebab Gen X, my generation yang went through 98 sampailah 2018 semualah kan. Kami dah tua and then you know we were frustrated. But it's actually millennials lagi tinggi daripada Gen X. So Gen X 36, boomers and older 16.3, Gen Z 7%. Now, compare that kepada
Malaysian adult age breakdown. Millennials 38%, population kita. Age breakdown untuk bersama 41%. So it's not lebih that kurang. far off, lebih kurang. Gen X population 24%, yang dalam membership bersama 36%. Boomers and older 22% population di dalam bersama 16%. Yang we have to work and try to get closer to population ialah Gen Z. Gen Z population 16%, dalam bersama 7%. Lebih kurang half lah. But then again, Gen Z memang tak join. So if you ask me, it doesn't make sense kalau kita nak expect any party punya membership ni untuk Gen Z ni resemble population. So kalau population 16%, to me, if you hit 10% of the party membership tu ialah Gen Z, is actually quite good. And we are at around 7% selepas 5 hari. Sebab dia nak, yang paling penting nak translate dia punya undi lah. Kan? Itu jadi ahli, dia special. Most people tak ke sana lah. Sebab budak-budak, yalah Gen Z, what do you expect? Buat apa dia nak join parti semua kan. Jadi setakat inilah there's a lot of good news. Kalau tanya saya, I expected a lot worse than this. Saya ingat, I don't know Pak An ke korang so tanya aku, but aku dengan seorang lagi my driver. My driver ni almost like political consultant dengan aku kan. Aku dalam kereta, we discuss politik dengan dia je. Dia macam quite optimistic lah. Dia kata, bos boleh ni kita 30,000 sebulan ke 40,000 kan. Aku kata, mengarut lah kau. Kalau lepas 10,000 sebulan pun okey lah. For all you know. I mean, why people want to join parti baru macam bersama ni dah ada semua. Dan tak ada apa. Tak ada ahli majlis. Aku dengan Nick ni pula menganggur kan. Bukan boleh bagi apa kan. So he was right. Sebab selepas 5 hari 18,000, we will cross 20,000 after 1 week. At that rate, kalau kita boleh maintain, maksudnya dalam sebulan tu we can bolehlah cross 30 to 40,000 lah.